Okey geng, Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi dalam Bravo Fishing Channel. Okey geng, untuk video kali ini aku main kolam belah SP geng. Kita turun kolam KS3 Sungai Jagung geng. Okey geng, macam biasa hari ni hari Ahad geng aku turun. Aku cuti hari ni. Dan semalam untuk mengatakan apa, semalam mereka ada buat pesta 200 ekor. Semalam hari Sabtu. Hari Sabtu sebab mereka akan tutup, tak silap aku hujung bulan ni kot. Hujung bulan ni atau awal bulan, hujung bulan ni tak silap aku. Mereka akan tutup kolam, mereka akan cuci kolam. Sebelum Raya Cina mereka akan buka balik jadi semalam, minggu ni, minggu depan, lepas tu minggu sekali kot ada pesta. Kalau minggu ni first pesta lepas 200 ekor kan ikan campur-campur Kemarin aku tengok dalam group banyak lagi tak naik, jadi aku try cuba nasib lah. Kita try cuba tengok. Hari ni kita casting. Hari ni aku bawa udang kopek dengan asal plastik kita casting. Kita try dua-dua. Tengok kalau dia mau asal plastik, kita ambil asal plastik. Kalau dia tak apa mau asal plastik, kita pakai udang kopek lagi, kita casting. Okay, macam biasa yang baru jumpa channel aku minta hampa tekan butang subscribe, like, komen dan share. Yang support aku selama ni, aku ucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih. Dan aku doakan semoga hampa dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan geng. Macam biasa hari ni aku masuk awal. Yang ni aku macam nak masuk 8 jam. Sini murah yang 8 jam 70 lah. Hari ni aku nak try masuk. Aku tak ada buat apa, tak ada hari ni aku free ya. Jadi kita try masuk 8 jam. Kita cuba nasib okay. Macam biasa hari aku masuk dalam, kita bayar apa dulu. Aku prepare apa semua siap. Nanti kita masuk dalam, kita jumpa kat dalam kolam okay, stay tune. Assalamualaikum. Okey geng, aku dah start masuk ni. Okey geng, untuk setup aku hari ni aku pakai usuk geng. Aku nak first time aku nak turun pakai usuk kat sini. Ni setup aku usuk. Macam biasa kita pakai lunasi accessory 514 heavy. Mainline ni 17 heavy geng, gaciri. Leader 50. Ni kita test plastik Kaidiko kan. Jig head pun daripada Kaidiko. Hot block. Jom kita try tengok lagi. Bismillahirrahmanirrahim. First kan untuk pagi ni. Aku nak try hanyakan apa, dari usuk aku okay. Aku baru beli hari ni. Kita try cuba tengok hari ni. Untuk pagi ni ramai kat geng casting. Ramai tak ramai lah, ada dalam 7-8 orang. Hari ni hari Ahad. Kemarin ni pun buat pesta. Kemarin ni pun tengok mungkin ni pun ada dalam grup tu lah. Dalam grup kolam ni kau tengok ikan tak ada. Hari ni ramai kot casting. Kalau dia tu buang nasib lah, semoga ada rezeki geng. Lepas stay tune lah dengan video aku. Kita cuba cari dulu. Okay geng, hari ni kita try cuba dekat kipas ni geng. Kita try ni dekat kipas ni tengok ada ketuk tak. Ada guna kat air pipe tu tak ada ketuk ni. Kita tinggal main kat air kipas ni. Tepi tu macam ada ikan. Tepi tu macam ada ikan. Tengok dia balas, dia ambil SP lagi. Dia duduk tepi je kan. Rasa saya kat Kakak macam makan, boleh tak? Nanti try dong. Macam makan ni. Boleh tak? Makan dah. Okey dah tu. Allah. Apa? Makan dah. Okey. Makan dah. Bagi kita ikan. 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 Oh.
Makan dah tu, dah naik dah. Okay, buat ni strike. Tu yang tengok ikan bom. Pada SP. Dia hijau. Hijau. Oh, Tak naik lagi. Merah. caya. Merah. Dah tengok bang ni strike. Kotor. Aduh geng. Sayang rel. Wah layan. Jenah layan. Jenah ha. Batuk tekan. Betul. SP bang. Oh, ada SP sedap oh. Dia ketuk tu lah. Sedap oh ketuk. Abang suar layak. Suar. Okey. Terima kasih. Betul geng. Jenah ha geng. Alhamdulillah. Rescue. Betul tu. Makan. Makan petang tadi. SP geng. Buka aja ni. Abang lagi tak tak. Oh, tak. Tak banyak. Tak main dia. Main. Bismillah. Gorgon. Oh, tu, kelama tu. Kelama tu. Dah. Tu dia geng, kampung. Belanak. Dekat. Dapat. Ikan dulu. Oh, MJ geng. Ya. Kampung. Peluh baru nak kenakan baju penting peluh pun. Hebat. Ali. Tu. Ya. Relax. Ni. Keserai ni. Tu dia geng makan casting. Oh, tu dia geng makan casting. Ada juga SP ke? Ya. SP tu. Telan habis geng SP. Tu dia. Aduh. Dia masuk dah. Okey geng. Takat ni je video aku hari ni. Aku main casting di kolam KS3 Sungai Jagung geng. Macam abang tengok geng hari ni, memang hari ni memang tak ada rezeki aku lah. Memang tak ada rezeki. Aku dah berusaha lah. Aku casting ubah tempat mata geng. Memang hari ni memang tak ada rezeki aku lah. Kiri kanan aku ada ketuk tapi aku lah. Tapi hari ni ramai juga player. Player casting memang ramai hari ni. Sebab kemarin kan ada pesta. Player casting ramai hari ni masuk hari ni geng. Boleh kata sampai ke petang tadi 20 orang ada player casting. Lepas tu yang main pelampung, main bottom lagi kat depan memang ramai. Hari ni memang ramai orang masuk geng. Tapi tak ada rezeki nak buat macam mana kan. Kita dah usaha lah. Tapi ikan banyak. Ikan banyak cuma tak ada ketuk lah. Tak ada ketuk bukan mungkin hari ni bukan rezeki aku. Tapi ada lah aku aku up video-video yang orang sebelah aku, abang-abang yang sebelah yang rapat dengan aku ada strike. Aku up video depa lah ni. Untuk video kali ni, video aku strike tak ada lah geng. Untuk kali ni aku minta maaf sebab tak ada rezeki aku kali ni geng. Okay geng, macam biasa yang support aku selama ni, aku ucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih. Dan aku doakan semoga apa dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Yang baru jumpa channel aku macam biasa kan, tekan butang subscribe, like, komen dan share. Okay guys, takat ni je video aku untuk kali ni. Aku harap hampa enjoy dengan video yang aku up ni, video member-member yang strike yang masuk sekarang ni kan. Okay guys, insyaAllah ada rezeki umur panjang, kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum.